Hey guys, welcome back to my channel. So dekat sini kita ada update. Okay, dia macam baru restock, tapi saya rasa dia case yang lama-lama tu, case N. Ni ada Audi, Land Rover, GT Shocker, ni semua case-case lama, N case. Ya. So bila saya kerja kat sini tu lah, waktu rehat je lah saya boleh pergi je. Tapi maybe yang kereta-kereta macam Ferrari ke apa benda semua tu, yang best-best mungkin sudah diselect orang. Ya, buat saya dah cari dah. Golden Murray, Copo Camaro, Honda kecil ni pun semua kebaikan. Kes yang masalah Seanting. Ada Land Rover Defender tapi tengok. Semua yang best-best lah. Tapi apa yang pasti, staff tu dah select dulu. Ni macam ni, ada Ford Mustang, ada Black Mobile. Ada kawan pandai cari, kawan dapat lah. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kerja bagus tidak ada. Tidak ada guys. Tidak ada. Kat sini saya dapat STH sekali je. Terus tak dapat. So ni kita ambil siap-siap. Sebenarnya ada lagi ke tak guys? Ada lagi. Ada lagi yang saya simpan. Kalau saya sekejap. Okay, korang tengok sini ya. Okay, nampak tak? Tu nampak tak tu? Nampak tak? Saya tak sorok kat belakang. Tu kereta apa tau? Mini Cooper tapi version yang baru. Tu saya select dulu siap-siap. Kita ada tak tahu apa ni. Dia biasa kalau staff tak tahu restock, dia akan restock kat sini. Tapi itulah, kau bayangkan kalau saya tak kerja, saya tak kerja lah, kata macam saya tak kerja kan hari ni, so saya kena order Grab berulang kali, order lalas kumpau. Kumpau Untuk yang Maxbox ni pula, ya seperti biasa enggak ada apa nama, terjaan apa ni. Saya kebanyakan jumpa yang fantasi lah, dari real car. Saya rasa banyak jumpa fantasi dari real car, walaupun dia restock walaupun dia restock dan korang jangan expect korang akan jumpa STH, RTH. Jangan expect. Itu semua kerja-kerja orang-orang kabel. Tak, orang-orang kabel yang, hello bro, ada tak stok ni? Dia pun call shop ada. Dia pun panggil lah kawan dia datang. Lepas tu dia tinggal kat kita macam ni. Yang ni, bodoh-bodoh ni. Saya dah tengok dah kereta kucing, tak nampak satu pun kereta kucing. Maybe dia orang dah select dulu. Tak jumpa staff tu tak apa, dah jumpa lagi, kenang dah. So ni kita select siap-siap. Si sorok belakang tu. Kalau gaji nanti kita beli. Sorry lah kita terpaksa buat begitu. Korang pun buat macam tu kan. Ada dua motor Honda, merah, kuning. Ni saya rasa bawah-bawah ni semua macam baru-baru. Tak tahu lah berapa minit lepas. Okay, maybe diorang dah select siap-siap. Okay, ni ada Lotus, Alfa Romeo, ni ada Porsche Click yang viral tu. So jom kita letak dekat belakang-belakang supaya ni diorang tak ambil lah. Nanti saya nak balik nanti maybe saya beli kot. Okay, bye.